Berita mengenai pendedahan Ferdi Druij F berkongsi bahawa dia sendiri tidak mengetahui memiliki pertalian darah dengan Malaysia mengakibatkan pelbagai respon daripada peminat bola sepak tempatan. Sebelum ini, namanya disebut bakal menyertai revolusi skuad Harimau Malaya di bawah kendalian Peter Klamovski. Perkara itu turut mendapat sambutan daripada pemilik Johor Darul Tazim, JDT, Tunku Ismail Sultan Ibrahim, yang mahu semua penyokong bola sepak tanah air kekal bertenang dan tidak mempercayai mana-mana sumber sebaliknya menunggu pengesahan rasmi terlebih dahulu. Di Johor, kami buat kerja tanpa perlu heboh dan memberi harapan palsu yang akhirnya tiada apa. Tetapi tak semua orang faham dan tak perlu kita salahkan mereka tak biasa, titahnya di Instagram. Baginda turut menyenaraikan beberapa tonggak warisan yang sudah mewakili Malaysia sebagai contoh perkara itu tidak perlu untuk dihangatkan. Johor Darul Tazim, JDT, dijangka mendapat sokongan padu penyokong menjelang aksi kedua pusingan 16 Liga Juara-Juara AFC Elite, ACLI, menentang Buriram United. Ini kerana Harimau Selatan memaklumkan tiket untuk aksi berkenaan sudah habis dijual. Kita dapat satu lagi stadium penuh pada minggu hadapan. Tiket untuk aksi kedua pusingan 16 Liga Juara-Juara AFC Elite menentang Buriram United sudah habis dijual. Satu malam bola sepak elit di Stadium Sultan Ibrahim, SSI, yang penuh, kata kelab dalam satu kenyataan. Tidak mustahil angka kehadiran untuk aksi tersebut bakal mengatasi angka kehadiran tertinggi ACLI di SSI. Berdasarkan statistik, aksi JDT dan Pohang Steelers pada 18 Februari lalu menyaksikan kehadiran seramai 34,590 orang. Bekas penyerang berbisa PEC Zuol, Ferdi Druij F membuka cerita bagaimana permulaan kisah beliau dikaitkan bersama Malaysia. Sebelum ini, nama Ferdi Druij F kembali menjadi topik hangat apabila difahamkan bahawa proses dokumentasi penyerang ini sudah pun selesai dan semakin hampir untuk menyarung jersey Harimau Malaya. Menerusi satu sesi temu bual bersama ESPN Netherlands, Druij F sempat membuka cerita mengenai bagaimana nama beliau mula dikaitkan dengan Malaysia yang mengejutkan keluarganya. Menurut Druij F, terdapat sebuah akaun Instagram yang mula mengaitkan beliau dan Malaysia sehinggakan berita itu tular sekaligus berasa terkejut melihat penambahan pengikut di media sosial. Ya, ini agak gila sebenarnya, saya kena jujur. Satu akaun di Instagram tiba-tiba muncul dengan kabar angin memiliki darah Malaysia, itu cerita Druij F kepada hos-hos temu bual itu.